Hai dan Assalamualaikum, saya Rafida, pelajar FYP Aura Positif A241 Studio Catatan dan Lukisan di bawah silian Dr. Alice akan menunjukkan teknik kosokan dan teknik memadam dengan menggunakan arang bagi tujuan sketches untuk rujukan pelajar studio lukisan dan lakaran. Semasa FYP kajian saya bertajuk restoratif ataupun aura positif, di bawah tajuk kajian ini saya telah menghasilkan dua buah karya bertajuk Euphoria 1 dan Euphoria 2 yang bersaiz 4x4 kaki bagi kedua-dua karya ini semasa projek tahun akhir. Karya ini juga pernah terpilih oleh Dekan FSKIK dan pernah dipamerkan di e-learning UBSI. Berkat usaha, doa dan tawakal, karya ini telah mendapat top 10 semasa projek tahun akhir. Dalam video ini, mari kita lihat bagaimana menghasilkan karya lukisan dengan menggunakan teknik ini. Berikut adalah langkah-langkah menghasilkan lukisan bunga dengan menggunakan media arang atau charcoal dengan teknik kosokan dan memadam. Langkah yang pertama adalah membuat lakaran asas di mana menggunakan pensel arang atau arang batang untuk melakar bentuk asas bunga, iaitu kelopak, tengah bunga dan tangkai. Jangan terlalu menekan, cukup garisan lembut sebagai panduan. Langkah yang kedua, gunakan berus untuk mewarnakan bahagian kelopak bunga dengan sapuan ringan dengan menggunakan berus ataupun tisu. Ratakan menggunakan jari, tisu atau stump blending untuk menghasilkan kesan ton gelap dan lembut. Buat langkah demi langkah dengan menggunakan pensel arang tersebut. Langkah keempat ialah teknik memadam untuk cahaya. Gunakan pemadam arang ataupun knited eraser untuk menarik keluar bahagian cerah seperti urat kelopak, pantulan cahaya atau highlight. Bentukkan pemadam menjadi hujung tajam supaya boleh menghasilkan garisan halus. Langkah kelima ialah sentuhan air di mana menyeimbangkan ton gelap dan cerah dengan mengulang gosokkan pada bahagian bayang, tambah sedikit tekstur dengan arang tajam untuk garisan urat kelopak. Pastikan setiap kelopak ada bahagian sisi gelap, shadow dan cerah highlight supaya bunga tampak lebih realistik. Okay, langkah yang terakhir adalah membuat detailing. Yang ni korang boleh guna pen putih ataupun pensel putih. Oh, bukan pensel, arang putih, charcoal putih. And then buatlah detailing dia. Lapisan demi lapisan. Cantik kan? Gitu. Okay, selamat mencuba. Baiklah, itu sahaja. Diharap video teknik ini dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada anda semua. Sekian dan terima kasih.